Ah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple je. So kita nak makan apa, Man? Kita nak makan dadi. Dade ni strawberry kot rasanya. Dia yang macam ni, korang tertarik pula kita nak buat konten sebab dia nampak sedap. Memanglah, aduh. Nampak sejuk. Okey, so hari ni kita berdua je dengan Pak Sri. Betul. Caca tak ada. Okey. Nanti kita akan masukkan Caca lagi ya. Sabar-sabar. So, ni ada 13 pieces semua. Betul. 13 dade. So, kita tak tahu sama ada kita boleh habiskan ataupun tidak. Begitu. Sorry kalau bara ya. Okey, so sebelum kita nak makan dade-dade ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel kita tu, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tak apa, tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa. Doa dulu. Amin. So, mari kita makan dan kita challenge antara Pak Su dengan Ita. Siapa yang makan paling banyak? Bismillah. Koncang. Sedap tak? Sedap. Rasa dah seledi. Dah. Manis. Bos nak diet. No, dia pakai susu es daddy kot. Agaknya. Yuk. Sedap. Saya bagi 10/10. Abang. Abang 10 sedap. Pandai dibuat. Tak terlampau manis. Makan satu pun dah kenyang. Habis. Neng. Bismillah. Wah. Kalau beku kan sedap tak? Kalau beku jadi air. Dade ni dia macam tak boleh keras sangat kan? Dia macam ni je. Dan dulu zaman aku viral betul, suka orang buat. okey. Sedap lah. Lembut. Mana pernah ada dade keras? Ada yang beku. Keras. Ini lembut. Wow. Ui. Gila. 2 bundah maut. Gila lah. Banyak tu. Berbaloi. Beli. Satu ni murah je. RM2. 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 Murah kan korang kan? Siapa suka dade? Cuba adik-adik komen. Ini RM2 kan RM1.50. Manalah saya tahu awak yang beli. Tahu tak? Tapi aku dengar tadi yang dia tanya satu berapa, katanya RM2. RM2 kot. Tak mungkin kot. Tadi dia kata RM2. Ya, kasi alah, RM1 harga tengah lah. Dah RM2.
Banyak. Kenyangnya nak habiskan ni. Apa? Sekarang hujan tau kat sini. Kalau panas-panas korang kena pula dadih ni. Dah hujan makan sejuk, tambahlah sejuk. Memang mantap. Cuba korang komen korang nak Kak Ita makan apa lagi. Cuba komen korang makanan yang korang suka. Makanan yang korang suka lah nak tengok kita makan. Korang komen je nanti kita makan korang. Betul tak? Kita akan makan apa? Sayur. Makan apa? Nasi lauk apa Nasi sayur. Macam mana? Korang setuju tak kalau kita makan sayur-sayur? Kita rebus lepas tu makan dengan sambal. Siapa setuju? Cuba komen. Sedap juga tu sayur-sayur tak? Apa macam apa-apalah sayur. Sayur apa? Penting rebus makan dengan sambal. Sedap juga tu korang. Tu sihat. Makan ulaman. Gila. Kita pack makan. Alhamdulillah. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 6. Tinggal 6. I cannot. Cukup. Dah makan sempat pack. Macam mana nak habiskan ni korang? Macam mana nak habiskan ni korang? Cannot lah. Burger takbir bagi orang belakang. Belakang tak habis serius lah. Macam takbir boleh habiskan. Uish, tak boleh paksa. Ni kalau panas-panas ni Bang. makan ni Nah, kalau buat bang. mantap. Tak boleh lah korang. Aku rasa kan aku dah tak boleh nak habiskan tau. Sumpah kenyang gila-gila korang. Sebab daddy dia bukan daddy kecil-kecil tu. Dia besar tu korang. Besar jadi tak boleh nak habiskan macam tu. Habis sempat. Gila perut apa kau ni? Sedap. Hujan. Woi, kenyang tu. Kalau panas-panas makan ni sedap. 5. Kita bagi Caca lah. Sebab Caca pun Minat daddy. kan. Boleh tak sekolah. Kalau makanan samyang ke boleh tahan lagi kan. Ui, ni daddy kan dia macam sejenis air macam kenyang. tu. Jadi perut dia memang dah penuh-penuh Tapi sangat-sangat. ada rasa strawberry je. Kenapa tak buat rasa coklat, rasa jagung kan? Campur. Campur macam tu. Jagung paling sedap. Jagung coklat. Jadi kita boleh rasa-rasa semua. Macam itu. Satu je rasa strawberry. Tapi sedap. Macam rasa susu Dash Lady. Betul. Besok kita akan comeback makan ghost pepper terbaru warna pink. Oi. Nanti kita buat. Apa warna pink? Yes, ada ghost pepper warna pink. Lepas tu kita makan dengan telur mata. Pedas lagi lah ni. Ghost pepper tu pedas. Tak pedas mana. Kita kan kuat. Tak apa, kita lama tak makan. Korang setuju, korang boleh komen nak. Betul. Nak. Nanti kita makan. Komen dekat bawah. Jangan lupa komen. Okey Betul. korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kita punya daddy tinggal 6 pieces saja. Kita Betul. tak mampu nak habiskan. Betul. Perut kembung gila-gila kau makan daddy ni. Okey, kepada korang yang tengok video YouTube channel Tersapai, terima kasih. Terima Kepada kasih. anda like, comment, share, subscribe YouTube channel kita. Semua korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di video ni. Video lagi menarik. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.